Facebook yang ditulis. So ahli-ahli kesatuan saya mewakili kesatuan atas penghinaan ini, maka mereka telah pun membuat laporan tulis. Dua laporan tulis dibuat. Satu dibuat di Ipoh dan satu lagi di Putrajaya. Jadi saya bagi pihak persatuan berharaplah dengan laporan tulis ini yang jelas, kita minta pihak-pihak berkuasa lah yang bertanggungjawab atas isu-isu ini supaya dapat mengambil tindakan tegas lah, membawa mereka ke pihak pengadilan. Maka tu bila saya lihat bahawa isu ni ada berkaitan dengan pengguna jalan raya, jadi saya pun minta daripada satuan pengguna bersama-sama menyokong kita punya aduan ini. Ke tahap satu lagi, maknanya kalau yang ke mahkamah lah, pasal kita ini melibatkan juga patutnya Akta Suruhanjaya Komunikasi, pasal menggunakan media ya, yang menghantar viral cerita yang apa yang dia kata, apa yang dia anjingkan penguatkuasa ini ya. Dan yang kita lihat benda ini perlu diambil tindakan, kerana nombor satu, saya lihat kita juga perlu backup penguatkuasa yang jujur. Pasal dalam konteks ini, maknanya kalau dia ambil duit, selamat, tak ada benda lah. Jadi pasal dia tak ambil duit, dia kena maki, saya rasa kita pengguna pun kena sokong lah ya. Pasal kita banyak masalah kita, setengah-setengah penguatkuasa ni ambil duit, jadi benda tak timbul. Jadi dikala mereka tidak ambil duit dan mereka dikeji, saya rasa semua pihak yang berkaitan lah, contohnya mungkin SPRM mungkin terlibat juga. Pasal ini kita kena jadikan perkara ini isu yang sensitif. Pasal kita tak boleh saya rasa dimaki yang teruk sikit lah. Saya pun tak tahu nak baca macam mana tu. Jadi kita minta lah SKM, SPRM, laporan polis pun telah dibuat. Kita harap perkara ini diangkat dan tindakan diambil lah. Kalau kita tak ambil kes ini, saya takut dia melemah, dia boleh melemahkan bahagian penguatkuasa. Jadi lain kali baik tak usah buat lah. Buat apa nak ambil kes kalau tak ada tindakan yang sesuai kan. Jadi baik ambil duit je. Ambil duit, selamat. Duit pendapat raya Cina dapat ampau. Tak ada isu. Tak ada isu. Jadi ini yang kita harap dia menjadi satu dorongan kepada penguatkuasa untuk bertegas. Pasal kita di Malaysia ni antaranya adalah kelemahannya adalah penguatkuasaan. Jadi ada penguatkuasa yang bersungguh, kita kena sokong.